Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Datuk. Info tentang dunia hiburan untuk tatapan anda. Dalam video episod ke-69 kali ini, Mr. nak senaraikan antara wajah hero popular yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik era 50-an, 60-an dan 70-an. Pelakon-pelakon ini sangat popular pada zaman tersebut dan digilai ramai gadis-gadis tempatan. Nak tahu siapakah pelakon-pelakon lama ini? Ayo, jom kita semak. Abdul Aziz bin Jaafar merupakan seorang pelakon, pengarah, penulis skrip dan penyanyi Melayu era tahun 1950-an hingga 1990-an. Beliau dilahirkan pada 10 November 1935 di Singapura. Aziz memulakan kerjaya seninya pada tahun 1957 dengan filem pertamanya berjudul Hantu Jelangkung. Selepas dari itu, karya lakonannya semakin berkembang dan banyak filem-filem lakonannya diterbitkan. Antara yang popular adalah Batu Belah Batu Bertangkuk, Lela Manja, Singapura Dilanda Todak, Dupa Cendana, Nora Zen dan banyak lagi. Aziz Jaafar dikenang sebagai antara pelakon lelaki yang membawa gaya lakonan realistik dan penuh berjiwa. Beliau membantu membentuk identiti filem Melayu dengan cara penyampaian yang lebih moden, menjadikannya antara perintis dalam era baru dalam lakonan filem Melayu. Beliau bukan sekadar pelakon, tetapi membawa simbol keunggulan seni Melayu zaman silam yang penuh disiplin, bakat dan jiwa seni yang asli. Karya terakhir lakonan beliau adalah filem Raja Menewar yang ditayangkan pada tahun 1998. Allahyarham meninggal dunia pada 23 Jun tahun 2005 di Hospital Assunta Petaling Jaya, Selangor ketika berumur 69 tahun. Allahyarham Datuk Mustapa Ma'aruf dilahirkan pada 1 Januari 1935 di Kuala Lumpur. Beliau memulakan kerjaya seninya pada tahun 1951 dan pernah berlakon lebih 50 filem dan beratus-ratus drama televisyen, sama ada di Malaysia maupun Singapura. Beliau juga lebih aktif bekerja di sebalik tabir sebagai produser drama dan iklan komersial serta video korporat menerusi Warner Motion Pictures. Filem pertama lakonannya adalah Bunga Percintaan tahun 1951. Antara filem-filem lakonannya yang popular juga adalah Bawang Putih Bawang Merah, Hang Tuah, Sultan Mahmud Mangkat di Jurang, Yatim Mustapa, Hati Malaya dan yang terakhir adalah Lembing Awang Pulang ke Dayang serta banyak lagi. Tidak boleh dinafikan, beliau hadir dalam bidang lakonan bukan bersandarkan bakat semata-mata, malah karisma yang dimiliki membuatkan ramai peminat filem Melayu pada era 1950-an meminati seniman ini yang sering diberi watak sebagai anak raja ataupun sultan. Beliau juga memiliki keterampilan dan karisma yang boleh membuatkan penonton tak jemu menonton karya filem-filem lakonannya. Kejayaan tertinggi beliau dalam industri seni apabila diberikan anugerah veteran dalam Festival Filem Malaysia ke-10 pada 18 Jun 2010 oleh Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Datuk Joseph Sarang Gandom mengumumkan Datuk Mustapa Ma'aruf sebagai anugerah tokoh perfilman Finas 2010. Beliau menerima sagu hati bernilai RM30,000, selempang, bingat dan sijil tokoh perfilman Finas. Allahyarham meninggal dunia pada 15 Disember 2014 ketika berusia 79 tahun disebabkan penyakit kanser paru-paru. Allahyarham Datuk Ahmad Mahmud dilahirkan pada 17 Mac 1927 di Rembau Negeri Sembilan dan merupakan seorang pelakon filem Melayu yang telah mewarnai bidang perfilman di Malaysia dan Singapura pada era 1950-an hingga 1980-an. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pelakon filem di katil Keris Film dengan membintangi dua buah filem iaitu Perwira di Lautan Teduh yang tidak dapat disiapkan dan filem Setia. Filem Setia berjaya disiapkan tetapi pengarahnya tidak berpuas hati tentang kualiti dan bimbang akan ketidakmampuannya menghasilkan filem. Jadi filem tersebut tidak diedarkan secara meluas, hanya ditayangkan di panggung-panggung kecil saja. Memandangkan di katil Keris Film masa depannya agak gelap,
Ahmad Mahmud mencuba nasibnya di shows MFP, Jalan Ampas. Kedatangannya ke Jalan Ampas dianggap seperti melukut di tepi gantang kerana mereka sudah berada di kemuncak. Tambahan pula, Yusuf Latif sedang meniti populariti ketika itu. Pada tahun 1953, bermulalah kerjayanya sebagai pelakon filem di shows MFP apabila B. Kilimaji memberi peranan sebagai pelakon pembantu di dalam Istana Impian. Kekacakan dan ketampanan Ahmad Mahmud telah menarik minat K.M. Baskar, lalu diambilnya berlakon sebagai pelakon utama di dalam filem Air Mata. Populariti Ahmad Mahmud kian memuncak apabila pengarah KRS Sastry menambilnya berlakon di dalam filem Iman adaptasi dari cerita klasik Jerman, Faust, yang tidak diduga mendapat sambutan di luar dugaan apabila ditayangkan pada pertengahan tahun 1954. Pada tahun 1956, beliau melakonkan watak Hang Jebat di dalam filem Hang Tuah dan antara filem-filem lain lakonannya juga adalah Seniman Bujang Lapuk, Ibu Mertuaku, Nasib Si Labu-Labi, Dayang Senandung, Raja Besion, Lela Manja dan banyak lagi. Apabila MFP melaburkan tirainya, beliau tidak pergi semula ke katil keris film walaupun ramai teman seperjuangannya berbuat demikian. Beliau bertekad mahu mengarah dan mengeluarkan filem sendiri. Setelah lama berlakon, kerjaya beliau beralih arah sebagai pengarah, penerbit, penulis lakon layar asal di dalam 4 buah filem seperti Mama Oh Mama 1981, Dendam dari Pusara 1983, Korban Hari Raya 1984 dan Konkret 1984. Allahyarham meninggal dunia pada 27 Ogos 2008 ketika berusia 81 tahun di Kampung Tunku, Petaling Jaya, Selangor. Nordin Ahmad dilahirkan pada 4 Ogos 1929 di Kampung Kota Permatan Pasir, Seberang Perai, Pulau Pinang. Penglibatan beliau bermula apabila beliau bekerja sebagai kerani di Pangkalan Tentera Udara di Raja British di Seletar, Singapura pada 1951 dan tidak menyimpan hasrat berlakon sehingga melihat iklan mencari pelakon-pelakon baru di Utusan Melayu. Atas dorongan rakan-rakan, beliau menerima jemputan uji bakat bersama Manif Film Productions, MFP, tetapi gagal. Pengarah S. Ramanathan yang mengujinya berpendapat Nordin tidak mampu berlakon. Nordin menerima tawaran bekerja sebagai buruh kasar di studio MFP dengan harapan dapat menjadi pelakon satu hari kelak. Beliau muncul di beberapa filem termasuk Juwita dan Rayuan Sukma sebagai pelakon tambahan tanpa dialog. Pengarah Haji Mahadi menambil Nordin menjadi pelakon utama filem Permata di Perlimbahan tetapi filem itu tidak mendapat sambutan. Akibatnya, nama dan kerjaya Nordin mudah merudum dan terumbang-ambing dan beliau terpaksa menjadi pelakon tambahan semula. Biarpun begitu, beliau masih cekalkan semangat dan tidak berputus asa. Nama Nordin Ahmad mula dikenali selepas membintangi filem Semerah Padi pada tahun 1956 dan berdiri sebaris dengan bintang-bintang ternama filem Melayu zaman tersebut. Sebaik sahaja tamat kontraknya bersama MFP pada 31 Disember 1956, Nordin Ahmad mula dilamar oleh katil keris Film Productions dengan tawaran lumayan dan menjadi kesayangan produksi terbabit. Pengarah-pengarah berlumba-lumba untuk menambilnya membintangi filem mereka. Antara filem-filem popular lakonannya adalah Hang Tuah, Hang Jebat, Sri Mersing, Naga Tasik Cini, Laila Majnun, Orang Minyak, Anakku Sazali dan banyak lagi. Filem terakhir lakonan Nordin ialah filem Jahanam Arahan M. Amin yang diterbitkan pada tahun 1971. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Singapura pada 15 Jun 1971 ketika berusia 41 tahun kerana menghidap demam kuning. Mohammed Zain bin Syamsuddin atau Tan Sri Dato' Dr. Jeans Syamsuddin dilahirkan di Kampung Batu 10 Sungai Limau, Prong Taiping, Perak pada 5 November 1935. Beliau merupakan seorang pelakon, penggiat seni, pengarah filem serta senator Malaysia. Kerjaya lakonannya bermula di pentas teater secara tak sengaja, apabila beliau dipilih untuk menggantikan watak utama dalam pementasan teater di tempat penginapannya. Beliau tinggal bersama saudaranya dan menambil kursus bahasa Inggeris setiap malam. Beliau menjadi pelakon pengganti secara rasmi.
Pementasan ini akhirnya dibuka di Dewan Memorial Victoria di Singapura. Secara kebetulan, seorang pegawai perhubungan awam Shaw Brothers di kalangan penonton persembahan tersebut menemui Jeans dan mengundangnya untuk berlakon dalam filem. Sejak tahun 1956, pembabitan beliau dalam bidang seni bermula apabila menjalani uji bakat yang diadakan, di mana beliau diterima sebagai pelakon tambahan. Dari pelakon tambahan, beliau sedikit demi sedikit menimba pengetahuan. Jeans mula melibatkan diri dalam lebih kurang 40 filem hitam putih. Beliau menjadi lebih terkenal selepas diberi peranan sebagai pelakon utama dalam filem Panca Delima. Antara filem-filem lain lakonannya yang popular adalah Sarjan Hassan, Kancan Kirana, Si Tanggang, Bukit Kepom, Gerak Kilat, Esok Untuk Siapa dan banyak lagi. Sepanjang hayatnya, Jeans Shamsuddin telah memberikan sumbangan tak ternilai selama lebih 60 tahun mengabdikan diri dalam dunia perfilman. Allahyarham mencipta legasi dunia perfilman dengan karya yang sering menjadi rujukan pembikin filem baru. Seniman legenda ini meninggal dunia di sebuah klinik di Taman Melawati pada tanggal 1 Mac 2017 ketika berusia 81 tahun dipercayai akibat sesak nafas selepas tercekik kuih di kediamannya. Seniman agung dalam dunia filem Melayu klasik yang tidak perlu dipertikaikan lagi kewibawaannya adalah Tan Sri P. Ramlee. Beliau merupakan seorang penyanyi, pelakon, pengarah, pemuzik, penulis lagu dan penulis skrip. Beliau dianugerahkan Seniman Agung Negara kerana jasanya yang amat besar dalam industri filem dan muzik serta hasil karya sastranya juga dijurang tinggi. Beliau dilahirkan pada 22 Mac 1929 bersamaan 1 Syawal 1347 Masihi, iaitu selepas khutbah selesai pada pagi Hari Raya Aidilfitri di Pulau Pinang. Penglibatannya dalam dunia seni bermula pada tahun 1948 ketika beliau sedang membuat persembahan keroncong di Pulau Pinang. Pengarah B.S. Rajans yang bekerja untuk Shaw Brothers telah mengesan bakat Ramlee. Setahun kemudian, iaitu pada 1949, Rajans kemudian menjemput Ramlee untuk menyertai Malay Film Productions (MFP) sebagai penyanyi latar. Beliau menghadiri uji bakat yang diadakan di studio yang terletak di Jalan Ampas dengan menyanyikan lagu pertama ciptaannya, Aziza. Lagu itu kemudian menjadi karya tanda tangannya dan digunakan sebagai lagu latar dalam filem sulung arahannya, Penarik Becal tahun 1955. Filem pertama lakonannya ialah Cinta, tahun 1948. Kejayaannya terus berkembang dan telah berjaya berlakon dan menyumbangkan suaranya dalam filem seperti Nasib, tahun 1949 dan Nilam, tahun 1949 sebelum menjayakan peranan utama dalam filem Bakti tahun 1950 dan Takdir Ilahi tahun 1950. Selepas filem Takdir Ilahi ditayangkan, popularitinya semakin meningkat naik. Antara karya lakonannya yang popular hingga kini adalah Bujang Lapuk, Nujum Pak Belalam, Madu 3, Masa-Masa Manis, Hang Tua, Antara Dua Darjat, Ibu Mertuaku dan banyak lagi. Sepanjang kerjayanya, P. Ramlee telah terlibat dalam pelbagai aspek bagi filem-filemnya. Beliau telah mengarang 250 lagu dan menyanyikan hampir 30 daripadanya. Ramlee telah terlibat dalam 62 filem sepanjang kerjayanya sebagai pelakon. Beliau juga telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan bagi hasil kerjanya. Allahyarham meninggal dunia di usia muda, iaitu ketika berumur 44 tahun akibat serangan jantung. Bak kata pepatah Melayu, yang patahkan tumbuh, yang hilang ada pengganti. Begitulah kitaran dalam kehidupan kita. Cuma nama dan jasa pelakon-pelakon lama ini akan tetap terpahat di dalam hati masyarakat dan terima kasih atas keringat dan idea yang dicurahkan dalam menghiburkan orang ramai. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat insan seni yang telah pergi menghadap Ilahi. Jadi, itu sahaja konten dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.